Okey, saya tak bersubahat dengan student Khairul Amin ni, tapi kita nak tengok jadi ke tak dia buat ni, okey? Jom kita tengok. Kepada Khairul Amin, kami buat ni, tapi... Okey, jom tengok. Jadi ke ni? Jadikah? Kalau macam ni jadi. Macam jadi je. So, kita nak berbuka puasa nanti. Okay, tengok ni ada orang buat resepi Khairul Amin. Resepi Khairul Amin, guys. Buat apa ni? Resepi apa? Peach apa? Peach cobbler. Ni apa? Dia buat apa ni? Nak tengok. Peach cobbler apa ni? And ni apa? Oh, ni buah peach. Dah nak siap dah. Bau dia sedap. Bau cinnamon. Mesti sedap ni, guys. Okay, so ni dessert. Tengok. Nampak macam jadi. Cium bau dia. Okay, tahniah, syabas. Maybe jadi.